Anda bersama-sama dengan saya Wan Atif Farhani, wartawan cilik TVPSS Sekolah Kebangsaan Tok Motong. Pada hari ini, bersamaan dengan 26 Mac 2025 hari Rabu, berlangsungnya majlis khatam Al-Quran dan penutup Ihya Ramadan bagi tahun 2020. Sekarang saya bersama dengan Ustaz Wan Muhammad Nazir, penyelaras majlis khatam Al-Quran dan penutupan Ihya Ramadan pada hari ini. Bolehkah Ustaz berikan sedikit ucapan pada untuk majlis pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengadakan majlis khatam Al-Quran dan majlis penutup Ihya Ramadan pada bulan ini. Pengisian pada pagi tadi kita telah adakan ceramah berkenaan dengan Al-Quran supaya warga T-Max dapat mengetahui bahawa pentingnya Al-Quran dalam hidup dan supaya dapat amalkan Al-Quran sehari. Dan sekarang sedang berlangsung pertandingan azan, dan selepas ini akan adakan pertandingan sajak. Mudah-mudahan program azan dan sajak pada kali ini boleh memberi semangat kepada pelajar lain untuk azan dan bersajak berkaitan dengan Al-Quran dan berkaitan dengan kelebihan Ramadan Al-Mubarak. Dan pada akhir nanti kita tutup majlis akhir Ramadan ini, Ihya Ramadan ini, program Ihya Ramadan dengan majlis khatam Quran. Majlis khatam Quran lebih kurang 28 orang peserta saya yang khatam Quran, melibatkan pelajar tahun 6, tahun 5 dan tahun 4. Mudah-mudahan pelajar sekolah ini dan warga sekolah ini menjadikan Al-Quran di bibir dan di hati mereka, insyaAllah, untuk diamalkan, insyaAllah. Apakah perasaan anda apabila dapat khatam Al-Quran? Alhamdulillah, perasaan saya berasa bangga dan gembira atas kejayaan khatam Al-Quran. Terima kasih atas pandangan anda. Alhamdulillah, tahniah dan syabas diucapkan kepada semua murid dan warga T-Max kerana dapat menjayakan program pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain episod. Saya Wan Atif Farhani, wartawan cilik di T-Max Channel melaporkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.